Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsikan resepi bubur butir nangka ataupun kalau kat Kelantan dipanggil butir nako. Jom teman saya rasa. Okey. Saya seduk dulu masuk dalam mangkuk kecil ni. Saya suka kuah banyak tau. Bila dah suam ataupun sejuk sikit, okey, kuah ni akan pekat ya. Jomlah teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sedapnya. Manis. Dia rasa masih lemak-lemak sikit. Memang kena semua tau. Lepas tu kalau letak halba, memang wangi sangat dan diberikan rasa yang unik tau. Bila kita letak tepung gandum, dia akan kurangkan liat sikit kan. Jadi kita senang dah nak makan. Alhamdulillah memang sedap sangat-sangat. Yang ni saya tolong makan untuk sahabat ya. Nak bagi jauh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masak bubur butir nangka ni ada dua bahagian ya. Yang pertama kita akan buat dough, kemudian kita akan buat kuah.